Hi guys, so this is my second video. Hari ni, this weekend we will be joining an event dekat area Seri Kembangan. And yeah, by the way, apa lagi? Aku tak nak borak banyak lah sebab aku tengah drive juga. So nanti apa-apa aku update balik. Okay guys, kita dah sampai dekat tempat dia. So aku beli makanan sementara nak tunggu. Sekarang pukul 5. Tengah tunggu Anas. So aku tak tahu tempat ni macam mana sebab dia banyak kereta. Dia pun start pukul 7. So aku tak tahu pukul berapa kereta ni akan tak ada. But yes. Okay guys, kita rasa nasi lemak dia dulu guys. RM1.50 nasi lemak Pak Din ni. Kenapa Pak Din aku tak tahu. Dapat telur suku, sambal. Ui, sambal ni macam pedas. Aku lupa beli air pula. Bismillah. Lawak lagi dia punya bilis. Enggak. Makan carbonara dulu. Kenapa warna biru aku tak tahu sebab uyo. Tak tahu kenapa aku uyo. Bismillah. Dia rasa bihun Singapura. Rasa bihun Singapura yang putih tu, itulah rasa dia. Tak tahu carbonara yang mana satu dimasukkan. Pau kaya RM2.50. Pau carbonara RM3. Kita dah jarang dapat pau. Nasi lemak RM1.50. Bye. So hi guys, kita orang dah sampai dekat PUJ3 Bandar Puncak Jalil. Sekarang ni kita orang tengah pasang kemah. Guys, kita orang dah habis pasang semua. Ya, kita orang punya bus sekarang ni. Kita dah print semua ni. QR pun ada, menu pun ada. So ni setup kita. Okay guys, ni first customer kita. Daripada mana brother? Saya daripada Puchong Pedan. Okay. So okay air? Okay, memang orang sini saya memang recommended lah kalau air strawberry matcha. Kalau korang datang sini, korang try strawberry matcha. Ada mic lah? Ada. Tak ada mic.
Okay, mantap. Kita orang nak kemas sekarang dekat PUJ 3, esok sama lagi. So guys, kita orang dah habis kemas semua. Sekarang semua nak balik lah. Aku tak tahu pukul apa sekarang, maybe pukul 12. So I see you guys tomorrow. Man, guys yang rasa maca, korang boleh datang kat PUJ 3. Korang boleh datang dekat booth nombor 59 Yujo Maca. Okay, see you guys tomorrow guys. Hi guys, good morning. It's not morning anymore. It's 11:46. So pagi ni dekat Shah Alam lebat gila. Daripada pukul, I think lepas subuh tadi dia dah start lebat. So it's okay lah. We just take this as hujan berkat. So yeah. So right now aku on the way nak pergi hospital, nak ambil anak saudara aku. Aku rasa aku gerak ke event semalam macam pukul 2 macam semalam ke around 3ish macam tu. Sebab definitely akan jam tengah hujan, since tengah hujan sekarang ni. So yeah, I think I slept good. Sebab pagi tadi pun aku bangun macam okay je. Tapi I just give myself time untuk tidur balik. Update, sekarang pukul 4.50. Aku gerak lewat sikit sebab tadi aku kena babysit aku punya anak saudara. So right now jalan macam okay, weather pun macam okay, cuma gelap sikit lah. But I hope tonight will be fine. And hari ni aku tak gerak dengan adik aku sebab esok hari Isnin kan, dia ada kelas. So aku tak kisah pun, I don't mind. But yeah, I think that's about it. Aku just nak update. Aku apa lagi ya? Oh ya, aku just cerita lah pasal semalam kan. Semalam was a very amazing night, honestly. Sebab first experience kita orang join event. So kita orang sebenarnya tak expect banyak pun. Maksud aku tak expect, we don't expect too much lah apa yang akan jadi. Maybe ada some customers tu je. Tapi semalam alhamdulillah ada customer. Sampai ada satu masa tu tiba-tiba beratur. Like banyak order lah, tak beratur macam banyak order. Dalam 3 customer tu okay, seorang satu. And then ada lagi member aku datang, 3 customer, seorang member aku tu dia order 4 air. So aku macam damn. And then adalah banyak slack sikit time tu. Kita orang salah order. Ada member aku punya member tu, dua orang tu salah order. So kita orang macam alah, member dah bayar pula kan. Lepas tu kita orang refund je lah. Dah refund cakap sorry semua. And then maybe next time kalau diorang ada kesempatan nak datang lagi, aku just cakap dengan diorang, nanti just redeem free drinks.
dekat kita orang lah, as our macam apology lah macam tu. So itulah, aku pun nak apa nama dia, make a good service lah. Aku tak nak buat macam aku just say hi to the customer and then just blah macam tu. Aku kalau boleh nak buat engagement dengan customer tu, walaupun tak banyak tapi ada lah. So lepas daripada tu kita orang macam okay, kita orang akan fix lah benda tu, which is kita orang akan tulis order dekat air. So malam ni kita nak try buat macam mana. Tapi malam ni pun aku tak expect apa sangat, sebab hari Ahad kan, so orang dah start busy. Esok dah kelas. Jadi orang pun macam maybe datang just nak beli something quick je lah. Tengok malam ni macam mana. But I just hope everything will be fine lah, especially the weather. Dekat Shah Alam tadi daripada pagi hujan. So aku risau juga. I think the bonek kita punya organizer memang fun dan memang friendly gila. Aku tak expect pula organizer santai macam tu. So shout out to them, bonek kita. Nanti maybe aku boleh letak maybe diorang punya social media punya link ke bawah. Korang boleh check it out. And then tempat dia pun luas. Honestly banyak agak apa nama dia, jual-jual pre-love, ada thrifting punya area, ada pre-love punya items orang jual. F&B tu biasalah. And then ada baskers, so tak sunyi lah. Orang datang pun macam oh best. And then ada macam istana belum macam tu. So budak-budak boleh main, boleh datang. Alhamdulillah lah semalam best. Cuma tengok malam ni macam mana. Aku sebenarnya tak kisah kalau datang daripada jauh pun ke situ semata-mata nak buka booth, sebab yeah, it was fun. Organizer pun jenis yang bukan letak macam apa orang panggil buat kerja tak habis. Tu kasar sangat. Dia macam buat tak endah je. Tak, dia kalau ada apa-apa masalah dia akan bagi tahu. Semalam kita orang punya booth sebelah, sebenarnya aku tak dapat cakap macam ni sebab music kuat sangat. So ya aku cakap sekarang je lah. Semalam kita orang punya booth sebelah tu abang dengan I think married couple kot. Diorang jual kek. So aku just support lah diorang. Aku beli. Diorang ada jual donut juga. So mini donut. So aku just beli je lah. And then sebelah daripada kedai kek tu, kedai matcha. And then kedai matcha tu juga I think diorang ada buat coffee juga. Unlike our booth, kita orang tak ada coffee lagi lah. And then tiba-tiba one of staff datang dekat kita orang punya kedai tu. And then diorang order air. Diorang try our new menu which is matcha, blueberry matcha. And then I think today we will buy a drink from them lah, supaya lah tak adalah macam aku just tak nak ada perspektif yang buruk lah pada orang. Macam kau dah support, dia dah support kau, kau pun kenalah tunjuk yang kau support dia juga. And then dia baru borak semalam dia daripada mana semua. And then they actually from Gombak juga. And then diorang pun pagi dekat Ampang, petang dekat PUJ. Some of the things that we have to improve are cara kita orang berkomunikasi dengan customer. Tu pun itulah kena macam be friendly with them. Rasa buatkan dia orang rasa welcoming to our booth. And then tak jadi hamba sangat, So aku nak ada benda tu dekat
kat dalam kita orang punya booth. Tapi you know, things take time. So aku tak adalah terus nak ubah dia semua lah. Just take it slow semua. Apa-apa nanti aku akan update balik. Ni susah sikit sebab aku kena pegang phone. Ni pun aku tak tahu. Ni tak boleh pusing ni aku rasa. Okay guys, see you guys in a bit. Yes, kita orang dah set up Yujo. This is day 2 dekat PUJ 3. So dah habis set up, kita orang dah improvise sikit, kita orang boleh set up. So insyaAllah apa-apa nanti kita orang ambil balik. Okay guys, kita orang dah habis. This is day 2 of selling matcha dekat PUJ 3. It was a good experience dekat sini. Semua orang kat sini memang friendly lah. Kat sebelah ni pun dia punya lempeng sedap guys. Kat belah sana teman kita orang beli. Kedai kita orang kat sebelah ni pun beautiful matcha. Sedap ke air dia? Mango Soul. Mango Soul guys. Susu pun hari ni 2 kotak dah habis. So best lah. Mango tak silap aku susah juga nak habis, tapi hari ni habis alhamdulillah. So yeah, sekarang kita akan kemas. Kita orang kemas awal hari ni pukul 11 sebab hari Ahad kan. So esok orang dah kerja semua. So yeah, kita orang nak kemas dulu. Okay Nas, bagi apa komen kau untuk event kali ni? Komen guys, thank you support korang. Terima kasih. Tak tahu nak cakap apa. Next event macam mana? Next event kita orang plan nak masuk dekat Ampang. So jom lepak kita orang. Rasa macam Yujo. Let's go. Okay guys, kita orang dah habis kemas semua dekat depan tu. So it's alright guys. Aku tak tahu nak cakap apa, tapi penat gila lah. Esok hari Isnin pula. But aku akan edit video ni esok. Esok malam aku akan terus upload. So I'll see you guys next time. Bye bye.